Balik meja-meja apa semua. Balik meja? Tak boleh cakap apa semua. Adik ipar saya dia pernah main sini dah 3 kali dah. Dia punya anak lagi teruk pada ni. Okey. Pergi buat kedai makan, pergi balik meja-meja apa semua. Balik meja? Tak boleh cakap apa semua. Dan main kat ustaz, rawatan ustaz, anak dia boleh cakap dah sikit-sikit. Ya ni. Sikit-sikit boleh cakap dah sikit-sikit. Lepas tu buat pergi kedai, pergi jalan memang senang. Tak ada tantrum lah dulu, teruk dulu. Beza walaupun dia ni beza dengan anak dia lagi lagi teruk lagi. Yang ni kira kurang lah. Main lah. Lepas tu 3 kali dia buat main dia kata. Okey. 3 kali dia buat main. Dia kata baru ni pun dia buat main juga. Dia kata anak dia tak mau pergi sekolah apa ke. Main buat kat ustaz lagi. Pergi sekolah elok lah. Alhamdulillah. Nampak perubahan tu memang tu yang saya tanya. Pergi kat mana kan. Saya duk tengok TikTok selalu. Tu dia kata buat main sini. Tu yang saya pun buat main lah. Dah tengok, lepas tu tengok sepupu lah. Confident lagi lah. Tanya kat dia awak nampak. Lain. Dia tak bagi tahu pun kata dia main buat rawatan apa semua. Lepas tu baru dia bagi tahu. Kata buat main kat sini apa-apa semua. Alhamdulillah. Saya pun buat main lah. Tak apa, kita cuba setiap lah. Pukul Rizin lah. Ha. InsyaAllah 3 kali no. 3 kali. Kau dulu nak pergi makan kat kedai bayar ha? Dibawa. Tak boleh bawa. Bawa dia senang dia duduk kursi. Yang tu tak boleh. Tak boleh langsung. Kata meja pun boleh angkat. Oh, masya-Allah. Meja pun boleh angkat. Okey. Mak dia ambil lari. Mak dia Tak makan terus balik. Makan balik terus. Malu lah Syah. Lah ni okey tenang lah. Okey dah. Lah ni kayak jalan biasalah pusing-pusing lah macam tu kat meja. Sikit lah. Faham lah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.